Okey, kat sini ada soalan, kenapa harga emas semakin tinggi? Jawapan pendek, ini adalah contoh klasik supply and demand. Permintaan lebih tinggi dari bekalan yang dijual di pasaran. Industri beli, institusi beli, retail beli. In fact, emas yang dibeli dari public gold lebih banyak dari emas yang dijual kepada public gold. Belum lagi orang yang dah beli, dia tak nak jual sebab dia nak simpan lebih lama dengan harapan harga emas akan naik lebih tinggi. Bila ketidakpastian dalam ekonomi ini meningkat, contohnya dari segi polisi, geopolitik, keadaan semasa, orang akan pindahkan apa yang mereka ada tu ke emas sebab emas ni memang diyakini sebagai aset yang stabil dan menyimpan nilai dengan baik. Jadi permintaan untuk emas tu sentiasa ada. Naik turun jangka pendek tu sentiasa ada lah. Tapi dia turun tak banyak sebab bila jatuh je ada yang membeli. Kalau korang belum lagi menyimpan emas, sementara korang nak fikirkan apa yang nak dibuat dengan duit yang dalam tangan korang tu, parking dulu dalam emas. Boleh check link kat bio, daftar kat situ dan ikut langkah-langkah yang telah dijelaskan.